Lenggong merupakan tapak bersejarah yang menceritakan semula kisah lelaki pertama dijumpai di Malaysia dan didokumentarikan di Muzium Arkeologi Lembah Lenggong. Ini menjadikan Pekan Lenggong wajib dikunjungi mana-mana peminat sejarah. Disenarai sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam, kami melawat dua tempat yang menyimpan maklumat bersejarah ini. Terlebih dahulu kami singgah sarapan di Kak Liza Hentian Nasi Ayam. Terdapat beberapa kedai makan dengan pelbagai menu. Kami melalui Tasik Raban untuk menikmati pandangan yang indah dan suasana yang damai. Tasik Raban merupakan salah satu lokasi menarik untuk dilawati. Sejak terbinanya lebuh raya Kuala Kangsar Greek, Lenggong terus menjadi tumpuan dan laluan utama untuk ke utara dan pantai timur. Galeri Arkeologi Lembah Lenggong yang terletak di atas lot 5394, Mukim Temelong, daerah Hulu Perak, berkeluasan 8.16 ekar. Dibina pada tahun 1999 hingga tahun 2000 dan dibuka untuk kunjungan awam pada tahun 2001. Dikendalikan oleh Jabatan Warisan Negara di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Lembah Lenggong diwartakan sebagai tapak warisan dunia pada 30 Jun 2012 oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Di galeri ini, pelbagai artifak serta peninggalan sejarah yang mengisahkan evolusi dan kebudayaan manusia. Terdapat juga pameran interaktif yang mendidik dan mengenal kehidupan prasejarah. Lenggong Geopark ialah wilayah istimewa di Hulu Perak, merangkumi Mukim Kenering, Lenggong, Temelong dan Durian Pipit. Terdapat juga pejabat dan kedai menjual cenderamata.
bangunan yang mempamerkan banyak maklumat tentang Lenggong Geopark. Ruang pameran yang luas dengan maklumat secara fizikal dan interaktif. Susun atur ruang dalaman yang sistematik mengisahkan tentang evolusi dari zaman prasejarah. Di luar bangunan terdapat juga sampel batu-batu dari prasejarah. Tujuh sampel teras batuan yang diambil dari Kampung Durau, Lenggong. Semoga maklumat ringkas ini dapat membantu anda yang ingin membuat lawatan ke sini.